Slide kita sambung semula. Tadi kita dah simplify kita punya coding tadi. Coding yang sama dalam setiap if block ni kita keluarkan dia kat sini sebab dia total dia sama kan. Bila sama kita tak payah ulang dia. Kita keluarkan dia bila kita keluarkan dia dan dia boleh run. Okey. Sekarang cuba kita perhatikan coding mana lagi yang sama. Tengok ini. Yang ni pun sama juga. Okey. Yang ni pun sama. Bila sama kita boleh keluarkan dia. Apa yang samanya dia tu? Yang sama dia kat sini. Cuba kita tengok. Tengok kat sini. Yang sama dia sini. You pick quantity. Yang ni almost same. Yang tak samanya apa? Latte, Americano dan juga mocha. Yang ni tak sama. Bila tak sama ni dia kita panggil berubah. Berubah-ubah lah kan? Berubah. Bila berubah, dia adalah berkaitan dengan variable. Variable apa kat sini? Ni variable ni. Kita kena buat satu kotak yang menyimpan mocha, Americano dan latte. Kita boleh gantikanlah nama dia tu nanti. So, apa yang sesuai untuk kita gantikan nama latte, Americano dengan mocha ni? Kita kata nama yang sesuai ialah apa ya? Coffee lah. Kita bagi nama dia coffee. So, setiap satu ni kita akan ganti dengan variable nama coffee. So, jom kita buat kat sini. So, kita keluarkan yang sama tadi. Yang ni kan? Yang ni sama kan? Kita keluarkan dia. Tekat, kita keluarkan kat sini. Paste kat sini. Quantity. And then, kita keluarkan tadi. Sorry. Tekat balik. Bagi senang. Mana tadi? Saya ni balik. Okey, kita keluarkan semua ni lah. Kita cut, kita keluarkan dekat sini. Okey. Yang ni kita tak nak guna yang ni sebab yang ni menunjukkan latte. Kita nak tukarkan dia kepada variable. Okey. Kita nak tukarkan dia kepada variable. So kita nak bagi, cuba kita tengok. Okey, kita tengok kat sini. Sini tadi tu kita ni lah. Kat sini kita nak tukar kepada variable. Ada tak variable yang menyimpan nama minuman? Ada tak? Cuba tengok. Setakat ni kita ada variable choice. Choice ni dia simpan nama minuman ke? Tak, dia hanya simpan nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Kuantiti ni bukan. Double harga pun bukan. So kat sini kita tak ada lagi variable yang menyimpan nama minuman. So kat sini kita akan buat satu variable baru yang menyimpan nama minuman. Katakan kita nak buat coffee lah, kita buat coffee. So coffee kita ni so kita buanglah ni, kita buang sebab kita dah tukar dan kan. Kita buang. Okey. Ni pun kita buang. Lepas tu kat atas ni tadi tu apa? Kat atas ni tadi adalah latte kan? Latte. So kita buang. So kat sini kita kena buat satu lagi variable baru, nama dia coffee. Letak nama coffee. Coffee ni jenis apa? Berjenis string. So, kita tak nama coffee ni berjenis string lah. String coffee. So coffee ni kita tak tahu dia ni jenis apa kan? So kita buat sini siap-siap.
Coffee sama dengan latte. Bila string, kita kena buat macam ni lah. Kita bagi nama dia siap-siap kat sini. Untuk choice yang pertama, nama kopi dia adalah latte. Okey. Choice yang kedua, nama kopi dia adalah americano. Americano kan? Dan seterusnya, yang ketiga, kopi dia nama mocha. Okey, nama mocha. Kita ambil lah tak sini kan nama mocha. Tak dalam. Okey. So kat sini kita boleh tengok lah. Kita boleh run. Okay, kita tengok enter choice nombor 1. Quantity kita ambil 2. You pick 2 latte. Your total is RM19.80. Okay, tak ada masalah tu. Dia jadi macam ni sebab kita tak letak, kita boleh ubah lah dia punya apa panggil, output dia macam ni. Yang ni your quantity ni kita buat dia jauh sikit lah. Quantity coffee kan. Yang ni kita bagi dia jadi inline lah sebab kita nak turun ke bawah. Dan kalau kita nak buat space, kita boleh tambah sini satu space lah sini. Space dan kita buat satu lagi sebab kita nak gabung kan. Kita boleh gabung dia. Macam ni. So kita tengok, kita akan dapat kita punya output dia, kita elok lah. Okey. Saya nak mocha. Kuantiti dia nak 3. Nak 1. Oh, silap. Dia run sekali lagi, dia slow. Kita run sekali lagi. Tak keluar pula. Okey, kita tengok. Saya pilih nombor 2. Americano. Kuantiti saya ambil 10. You pick 10 Americano. Okay, you pick Americano tu pun dia nampak kata jauh kan. So kita boleh tambah lagi satu lah sini. Nak bagi dia nampak elok. Run. 1 2. You pick 2 latte. Kenapa tak jadi ya? Cuba tengok. Latte. Kuantiti latte. Oh, sebab saya tak bagi space kat sini. So, kita kena bagi space kat sini. Bagi space kat sini tak payah sebenarnya. Kita buat space dia settle lah ni. Nombor 1 2. Okey, cantik dah output dia. Okey, itu je lah. Okey, kita tengok apa lagi yang sama kat sini yang boleh kita keluarkan. Tak ada dah. Okey. So, total harga kuantiti. Yang ni pun sama. Kan? Total harga sama dengan, ni pun sama. Yang ni pun sama. Yang ni pun kita boleh keluarkan yang ni. Okey, total harga ni kan. Total harga ni pun kita boleh keluarkan untuk kita buat pengiraan. Sebab dia sama actually. Yang tak sama adalah harga dia ni sahaja. Harga kopi tu kan. So, kita gunakan kaedah yang sama tadi. Kita keluarkan dia. Okay. Kita keluarkan dia. Kita cut dia. Ni kan. Kita keluarkan dia. Kita copy lah. Kita keluarkan dia kat sini. Sama juga. Yang ni adalah
Ya, ini yang berubahnya disebabkan oleh harga kopi. Itu jenis kopi je. Jadi kita boleh, bila berubah, kita kena ganti dia kepada variable. Itu konsep dia. Everything is about variable. Kita ganti dia dengan variable, kita nak ganti dengan apa? Katakan kita nak ganti dengan nama harga kat sini. Okay? Kita nak ganti dengan nama harga. So kita buanglah ni sebab kita dah keluarkan dia kan. Kita dah keluarkan dia. Bila kita dah keluarkan dia, kita bagi nama dia harga kat sini. Maka kita kena buat satu variable baru. Nama dia adalah double harga. Okey, harga. So kita macam tadi jugalah. So kita bagi kat sini. Kat sini harga sama dengan RM9.90. Sini pun sama. Harga sama dengan RM8.90. Ini pun sama. Harga sama dengan RM11.20. Tengok coding kita semakin simplified. Kan? Nampak? Makin nampak pro lah. Okay. Daripada yang tadi. Kita adjust lah dia punya kedudukan dia. Okay. Kita adjust kedudukan dia. Lepas tu kita try run. Apa jadi pada coding kita? Sama juga sebenarnya. Dia akan dapat hasil yang sama. Okey. Tapi coding kita dah simplify. So sekarang kita tengok apa yang kita buat dalam if else ni. Kita hanya buat pemilihan value. Okey. Coding kita dah semakin bijak dan semakin cerdik lah. Yang sama semua kita letak dekat luar. Okey. Yang sama semua kita letak kat luar. Okey, kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia adalah bila kita tengok coding tu sama, yang pertama sekali kita kena bawa keluar coding tu. Kita bawa keluar lah daripada if else tu. Bawa keluar. Kemudian yang berubah tadi, latte, americano dengan mocha ni, yang berubah tu kita kena ganti dengan variable. Kita ganti dengan variable yang baru. And then kita declare variable tersebut. Macam tu je. Declare variable tersebut. So semua yang tadi kita buat tu semuanya adalah is about variable. Okay, tengok yang tadi kita buat tadi tu. Okay, yang ni tadi kita ganti dengan variable coffee tadi kan. Coffee name lah. Coffee, tak apalah coffee pun. Okay. So apa yang ada dekat dalam if ni hanyalah kita nak tahu dia punya value sahaja. Okay, boleh faham? Dapat sesuatu? Alhamdulillah. Terima kasih.